selain daripada LLM ni, Ah, ah. sebenarnya apa yang orang tak tahu? Untuk apa yang orang tak tahu ya, okay, saya nanti Muaz cuba ni ni saya jawab berdasarkan apa yang Muaz tanya lah, tapi mungkin saya Sebenarnya orang masih ingat AI ni cuma sekadar tanya soalan jawab, tanya soalan matematik jawab, tanya pasal hadis dia jawab. Actually apa yang orang sebenarnya masih tak nampak AI ni? Sebab dia layan AI ni macam Google. Ya, betul. Ramai orang dia anggap macam Google lah. Maknanya macam bezanya dulu kita tanya Google, Google bagi jawapan, kita pilih jawapan tersebut. Tapi sekarang kita tanya AI, AI terus bagi jawapan kepada kita. Jadi orang yang betul-betul percaya kepada AI, dia akan bertuhankan kepada AI itulah kan. Kalau AI kata A lah, dan dia akan yakin lah sebab dia kata ChatGPT bagi aku ni, inilah jawapan dia. Jadi apa yang ramai orang tak tahu sebenarnya adalah keupayaan AI bukan sekadar menjadi, kita kata, Google yang baru, bukan. Keupayaan AI sendiri dah lebih daripada tu sebenarnya. Sebab tu kalau dari segi cara penggunaan, saya lebih suka pengguna-pengguna kat luar sana memaksimalkan penggunaan AI tu. Maksudnya kat sini, berikan konteks kepada AI untuk jadi apa. Kan? Jadi bukan sekadar bertanya. Yes, bertanya tu satu perkara lah. Dan bila kita bertanya tu, sebenarnya kita sedang mengenali, macam kita berkenalan dengan orang baru lah, mengenali hati budi masing-masing. Begitu dengan AI, kita tanya, kemudian dari situ AI boleh dapat lah kita punya ni lah. Jadi saya setuju dengan apa yang Muaz kata tadi, iaitu ramai orang sekarang ni dia layan AI ni seperti Google kan, seperti Google. Dia tidak layan AI ni seperti, kalau saya dalam training saya banyak tekankan, jadikan AI ni sebagai pembantu kita. Jadikan AI ni sebagai kita punya pembantu peribadi lah. Jadi apa-apa kita tanya dia. Cuma tanya tu bukanlah kita menyerahkan 100% kepada AI, tak. Tetapi kita ada pertimbangan kita. Ada yang kita fikir, betul ke kau bagi ni? Kita buat juga verificationnya. Bukannya sekadar kita tanya dia, dia bagi terus, kita percaya. Ya, betul. Sebab tu sebenarnya, sebelum aku cerita pengalaman aku kau sendiri kan, bila last berapa kali yang AI buat kerja tapi teruk gila and you kena buat all over again? Bila tu dah beberapa lama lah. Kalau sekarang rasanya most of the tu kalau kita minta, dia dah okay lah. Because you understand the context already. Betul kan. Sebab tu nak AI ni kena tahu dulu konteks apa, ataupun bahasa mudahnya, apa output yang kita nak daripada AI. Jadi bila kita tahu tu, barulah sampai soalan yang kita nak tanya.